Tiga. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan pita kami direct online starter, forward and reverse. Kat sini kita dapat lihat first kali kita akan menyediakan pita control circuit dan diakhiri dengan pita power circuit ataupun main circuit. Okey, untuk pita ini yang pertama, saya duduk kontaktor yang pertama ini kami meletakkan dia sebagai forward, kontaktor kedua adalah reverse. Jadi macam biasa kita on power semua kat belakang, kita on dan kita akan tekan. Kita dapat lihat lampu hijau menyala. Lepas tu kita pergi lampu merah, stop dulu kan? Kita stop. Kita stop dulu. Bila kita dah stop, kita nak tengok Itu reverse. lagi sekali. Maksudnya kita tekan ni forward dan kita forward ni boleh turun ke bawah. Tunjuk motor ni. Jadi motor ni akan berpusing counterclockwise. Okay, bila kita stop, kita dapat lihat dia pergerakan dia ke sini, counterclockwise. Okay. Zoom sikit. Okay, naik situ. Okay. Next, kita nak tengok untuk dia clockwise pula. Bila kita dah stop, turun balik, kita tekan ini. So, turun balik. Dapat lihat tu. Stop. Okay. Itu agak reverse lah. So dia akan jadi akan jadi clockwise. Akan jadi clockwise. Okay. Dah. Daripada kanan ke kiri. Okay. So ni Proses strip. Lepas tu kita reset balik. Tu balik. ini macam biasa. Okay, dah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye.